الحمد لله الذي أظهر جوده بفضيلة شهر رمضان. أحمده سبحانه وتعالى جعل صيام رمضان وقيامه سببا لغفران الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ikhwanul muslimin, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diperintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Kita sekarang sedang menghayati Ramadan Al-Mubarak, dan insya-Allah kita juga mengharapkan semoga kita dapat menghayati malam-malam 10 akhir Ramadan, kerana mengharapkan amal ibadah kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya amat bertuahlah jika kita melakukan berbagai amal ibadah sebanyak yang mungkin di dalam bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar, kerana amal ibadah kita padanya digandakan ganjaran yang berlipat ganda, dan dialah yang merupakan bekalan kita yang kita akan bawa pulang bersama ke hari akhirat. Hari yang tidak berguna harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menemui Allah dengan hati yang sejahtera. Kehidupan kita di dunia ini tidak berarti sekiranya kita tidak mendapat keredaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tidak berarti lagi jika segala kesalahan, ketelanjuran dan dosa yang telah kita lakukan tidak mendapat keampunan dari Allah. Kita sebagai orang yang beriman dituntut agar memohon keampunan Allah di atas segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Sesungguhnya bagi orang yang tidak memohon keampunan Allah dengan menangguh-nangguhkannya adalah dianggap sebagai orang yang angkuh dan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila kita sedang berada di dalam bulan Ramadan yang amat mulia ini, penuh rahmat, keampunan dan berkat, sudah tentu mesti kita mempertingkatkan memohon keampunan dan berbagai amal ibadah sebanyak yang mungkin dengan penuh keikhlasan. Semoga kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, mencari keridhaan dan keampunan Allah adalah merupakan amalan harian hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Mereka tidak jemu dan berputus melakukannya kerana mereka yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengurniai kepada mereka keredaan dan keampunan di atas segala dosa-dosa
yang telah dilakukan selagi mana mereka terus memohon. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pemurah dan Maha Pengampunan, tidak keberatan memberi keredaan dan keampunan kepada hamba-hamba yang memohon darinya. Ikhwanul muslimin, hikmah diwajibkan kita berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang sentiasa diulang-ulang di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Berdasarkan firman Allah tersebut membawa maksud kepada kita bahawa kesan dari ibadah puasa bagi orang yang beriman ialah untuk bertambah ketakwaan mereka kepada Allah. Lantaran itu, setelah kita melakukan ibadah puasa, adakah kita bertambah ketakwaan kepada Allah atau semakin berkurang? Atau adakah jiwa kita semakin bersemangat memperbanyakkan amal ibadah, atau jiwa kita semakin lalai dan meringan-ringankan tuntutan ibadah? Ikhwanul muslimin, amat bijak bagi kita merebut segala peluang yang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Kerana kita belum pasti lagi sama ada kita akan berpeluang atau tidak untuk terus bersama dengan Ramadan pada tahun hadapan. Kerana di dalamnya Allah sediakan peluang yang begitu besar nilainya. Apalagi di dalamnya dimuatkan pula dengan bonus malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Dan apakah jalannya? Engkau dapat mengetahui apa ia kebesaran malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Sejahteralah malam berkat itu hingga terbitnya fajar. Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Sebab turunnya ayat ini, sebab nuzulnya ayat ini diriwayatkan daripada Ali bin Urwah, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang kisah 4 orang Bani Israel yang telah beribadat kepada Allah selama 80 tahun. Mereka sedikit pun tidak derhaka kepada Allah, dan para sahabat kagum dengan perbuatan mereka. Dalam pada itu, Jibril alaihissalam datang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkara yang lebih baik daripada amalan mereka. Jibril pun membaca surah Al-Qadar itu. Dari surah Al-Qadar yang tersebut dapat kita fahami bahawa besar kelebihan bagi orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Amalan yang dikerjakan pada satu malam Lailatul Qadar digandakan ganjarannya lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Kerana itulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan teladan yang amat baik baginda mempertingkatkan melakukan ibadah pada malam-malam 10
terakhir Ramadan seperti sekarang ini. Dan bukannya setakat dirinya sahaja, malahan baginda menyuruh ahli keluarganya bangun bersama-samanya untuk beribadah. Ikhwanul muslimin, untuk itu marilah kita sekalian menanam keazaman yang mendalam untuk merebut peluang keutamaan Ramadan dan Lailatul Qadar yang menyamai 1000 bulan ataupun 83 tahun 3 bulan. Dengan kita melakukan segala keredaan Allah sebanyak yang mungkin dengan penuh keikhlasan bagaimana berikut. Yang pertama, hendaklah kita bermujahadah, berlawan dengan kemahuan hawa nafsu ammarah bisu, supaya kita dapat menghindarkan diri daripada segala perkara yang diharamkan oleh Allah atau perkara-perkara yang sia-sia tanpa faedah. Semoga kita dapat lakukan ibadah puasa dan ibadah lain dengan sempurna. Yang kedua, hendaklah kita sentiasa penuh beriman dan yakin bahawa di bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar adalah sebenar dituntut kita menghayatinya dengan membanyakkan berbagai ibadah. Yang ketiga, kita isikan Ramadan dan Lailatul Qadar dengan mengutamakan ibadah solat fardu pada awal waktu serta berjamaah, dan memperbanyakkan solat ibadah-ibadah sunat seperti solat tarawih, witir, membaca Al-Quranul Karim, berzikir, berselawat, beristighfar, beriktikaf dalam masjid dan sebagainya. Yang keempat, kerja mencari usaha hidup hendaklah dikerjakan dengan penuh dedikasi, integriti, amanah, supaya termasuk dalam senarai beribadah. Yang kelima, hendaklah kita bertaubat dengan sebenar-benarnya, yaitu taubatan nasuha, dengan terus beristiqamah, tetap teguh mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta memperbanyakkan berdoa dengan mana-mana doa, terutamanya doa khusus untuk malam Lailatul Qadar. Seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu laha?" Qala, "Quli Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Maksudnya, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya mengetahui malam Lailatul Qadar dengan tepat, apakah yang patut saya akan berdoa pada saat itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, berdoalah dengan doa berikut, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ataupun fa'fu 'anna. Yang berarti, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Pemurah, kasih kepada kemaafan. Oleh itu, maafkanlah kepada hamba-Mu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal yang saleh, bahawa mereka akan memperoleh ganjaran pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari segala perkara yang membawa keburukan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil rishwah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan, dan salah guna darah serta segala perbuatan haram akan membawa penghinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda, sama ada zakat atau wakaf, kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk
menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.